royak kena dengan orang tino lah. Moga kita ni kaum ibu ke. Kita nak royak kena dengan orang tino. Dengan orang tino. Tu nak royak. Apa benda yang bersakup dengan orang tino? Banyak karo. Banyak karo. Nak royak butuh orang tino. Tu. Yang pertama, hadis Nabi dia royak hak mau baca saat ni. Hadis Nabi kata ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Orang jantan ni jadi tua dalam keluarga dia. Jadi tua, jadi caupo. Nabi kata orang jantan jadi tua dalam rumah tangga dia. Wa mas'ulun ar-ra'iyatih. Dia akan bertanggungjawab dengan anak keluarga dia. Orang jantan, Nabi kata. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Orang tino si isteri ni dia jadi ketua di dalam rumah tok lelaki. Fi baiti zawjiha, di rumah tok lelaki. Benda kakah dalam rumah bini kena tanggungjawab. Wa mas'ulatun ar ra'iyatiha, dan dia kena bertanggungjawab dengan apa yang ada dalam rumah tok lelaki. Rakyat-rakyat dia, anak-anak, barang-barang dalam rumah. Orang tino kena tanggungjawab. Bahaya tu. Jadi Tuhan bagi siap-siap dah tok lelaki dengan bini. Tok lelaki dia duk wong luar. Cari duit, cari makan ni, cari pakaian, minum semua waktu buat masuk dalam rumah. Untuk nak belanja hidup hari ye, anak ngaji semua, tok lelaki kena tanggungjawab. Hani nak ya tok lelaki kena kerja. Dia tok lelaki tak kerja, bini kerja, tiada tu susah dah tu. Susah dah. Kaki naik ke langit dah. Hani nak ya hak asal ni, migreh hak asal ni. Orang Tino duduk dalam rumah. Dia tanggungjawab di dalam rumah tok lelaki. Mana orang Tino tak boleh nak keluar, mereka kena minta anuyat. Tak usah kata nak pergi motor, nak pergi beli gesek situ, nak pergi beli batching sini, nak beli garai tu, kena minta tu lelaki. Nak kata dia orang duduk dalam rumah. Lepas tu dia tanggungjawab dalam rumah. Tu nak ya. Bila bini pergi kerja tu lelaki tak kerja tu tak betul dah. Hoduk dalam tu baik duduk luar. Hoduk luar masuk duduk dalam. Kena tu lelaki duduk rumah saja. Asalnya bini. Hari ni tak betul ni. Sini dah banyak sekali di hari ni dunia balik habis. Dekat nak kemat ni. Balik habis licik. Banyak tu lelaki tak kerja. Bini kerja. Tu lelaki tak mikir banyak. Kalau dia boleh kasih kabut ikut dia. Bini dengan anak rumah nak mapuh ikut dia. Tapi dia tak kerja. Bini dia tak boleh duduk, anak dia lapar, dia teriak ni. Dia kena cari. Kena cari dia bini noyak tu. Tu lelaki bawa diri lah. Hasil ni banyak orang tak kerja noyak tu. Tu. Bila tak kerja, bini tu kerja. Bini kerja. Asal bini tak kena kerja. Asal dalam Islam ni, bini tak kena kerja. Dia kena duduk dalam rumah. Dia kena cara dalam rumah. Lepas tu layar tu lelaki. Layar tu lelaki. Sambut tu lelaki. Tu asalnya. Tu. Lepas tu tak boleh kau orang Tino kerja. Boleh. Tapi kena minta izin ke tu lelaki dulu. Kena minta izin. Kita masa nak motong, cari boleh 2 rai, Kalau tu lelaki tu, sama motong, yang sore ya. Tak boleh. Dosa. Tu nak oyak tak boleh. Bini kata, Allah, kita motong hati lah, harap kau kau. 100 pohon tu, potong tak. Habis. Mana boleh apa? Kau, anak kita nak ngaji pula ni, ni. Kita nak kerja, nak tolong ni. Kalau kita tak apa. Tak apa. Ini kerja. Tu nak ayat. Tu asal. Bini nak kerja, kena minta anuyat. Dia tu lelaki tak anuyat, tak boleh. Patut lelaki ujung lalu. Dia bini kata, kita dia malaikat. Gitu. Dia tak kena mata banyak dia. Lama-lama dia cabut bini mata. Dia cabut. Payah mata sore dia. Ni dah.
Tak apa aku pergi tolong. Tu laki kata aku pergi tolong. Pergi tolong pun dah 3 tahun. Mari tengah hari dah. Bini dah dah bucu nu dah. Serai 3 tahun. Bini kata habis dah bel. Klek dia. Pergi tolong bini 3 tahun. Noyak tu lelaki. Ni banyak noyak tu. Kita silap banyak dah hari ni. Hak asal hadis Nabi ayat sanda. Sabit orang Tino duduk dalam rumah je. Anak-anak tu sebenarnya kalau ada duit pitih kena upah orang. Kena upah orang. Upah kena? Upah dia ni duit 3,000 sebulan. Ngasuh anak. Lepas tu duit 2,000 masak. Anong duit 2,500 basuh kain. Bini dia gosok buku. Jangok. Bini dia dapat cermin dia. Lecum merah, pipi pun merah. Pakai bau-bau sedap. Isi rambut oleh budak pun apa tu. Dak utik. Tu laki kelik masuk lah. Wei mu kelik dah. Turun kita nombek bajak bawah naik. Pegang tangan tu laki nyok naik. Tu lagu tu orang Tino asal. Sambut tu laki kelik kerja kelik mana. Kalau kelik kerja apa? Ambil beg dia. Pegang beg dia tangan juga, pegang tangan naik tangga. Tu lagu tu asal. You kena layan tu laki ya. Wak itu laki puas hati. Tegak bau wak ai bau. Kau 8,000 sejebut. Lagu tu noyak tu laki. Asal tu noyak asal nak wirti. Kata hari ni kita terbalik habis. Tu. Dia bertanggungjawab dalam rumahnya. Habis datuk Malaysia dia gaji habis. Dating dia gosok buku dia. Kerana dia ada duit. Kita buat lagu tu tak bini apa. Kalau bini kata malah kerja baik. Nak kita boleh baik tak kerja. Kita nak jangan saja ya. Aku tak seribu. Tidak. Hak asal. Ya kena duk jangok itu laki ya. Tu laki klik duk kita ke ben nak ke apa ben. Bubur kacang pun ada tu lah tuji tu. Buat tadi. Kau nak segepah. Sagu pun buat juga be. Kau nak putih tere be. Apa dia tere pun beli juga. Tidak. Misalnya. Kita hau ikutlah. Teo be. Kau nak kafe. Hau teo adalah. Gula tu pun sikit adalah aku kecing manis ni. Tengah dia. Duk tapi tu lelaki duk bau wak tu lelaki pun. Tu asal tu kena layan tu lelaki. Dia puas. Apa panggil ikat hati tu lelaki. Ikat itu dah ikat. Ikat. Talih duk kosi tu lelaki klik mata wining tak. Palandi lagi. Rambut tak sisi lagi. Balai lagi tidur. Cucu ambil cucu kat lah. Mari. Ya, teriak cucu. Tak teriak apa rambut tak sisi pun hatu hang. Cucu kecing caca tahu cucu. Takut ketuk. Orang nak tuk rambut tu cucu. Hubai tu sama banyak dengan hak hitam. Tah belakang tu kok panas saja yak beka. Tuk pun. Ambil go pucuk derajat kata gonyo-gonyo. Nak ayak tu. Tu kena jadi suami. Bau sedap wak tu laki klik. Tu laki klik tu. Tu layan gitu tu. Kena tanya dia. Barulah boleh masuk syurga. Tu nak ayak. Baru boleh masuk syurga. Hanya orang Tino asal lagu tu.